Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada viewers RM Podcast. RM Podcast kita ditaja khas oleh Raise My Gold. So kepada viewers RM Podcast yang nak jual surat pajak dan emas terpakai, boleh hubungi tim Raise My Gold di laman web Raise My Gold dan mana-mana laman media sosial Raise My Gold. So hari ni saya perkenalkan dulu podcaster kita hari ni. Seperti biasa, Hakim dan juga Zul. So hari ni kita nak pasal topik sebab baru apa? Topik lain benda lain lah kita topik Baru apa ni? Haji Raya Korban mungkin dia termasuk di dalam rukun Islam kan. So hari ni kita nak mungkin bertukar pandangan tentang rukun Islam ni. Mungkin kita selama ni ambil kita nak mudah. bualkan tentang hakikat lah, hakikat rukun Islam ni daripada ataupun pertama sampailah nombor 5 punya. Sebab dia nombor 7 7. Aku baru test kau punya 7. keyakinan. Tu ke Islam tu Islam. Tu Islam Syaleh Stape. Benar-benar ada kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada agama dan negara. Tak, okey. Kita nak ceritakan tentang rukun Islam. Nombor 1 sampai nombor 5. Lepas tu dia ada raya, memandangkan kita dah ada raya haji. So dalam rukun Islam kita pun ada menunaikan haji. Ada umrah. So kita bual pasal tu lah. Rukun Islam. Nak menjadi orang Malaysia, kena tahu rukun negara, betul? Nak menjadi orang Afrika, kena tahu rukun negara Afrika. Oh ya? Nak menjadi orang US, Ada. tak. Kau nak jadi orang US, kena tahu rukun negara US, nyanyi lagu US. Itu dia punya ada cubaan-cubaan dia lah. Aku tengok dalam cerita Mexico, orang Mexico nak menjadi orang US kan. Tu dia punya cubaan-cubaan dia, periksa-periksa dia. So kalau nak menjadi orang Islam, dia ada rukun dia yang kita perlu tepati dan kita perlu capai. Dia ada dia punya kriteria dia, apa yang perlu kita buat dalam rukun Islam ni. Tapi kita tak menceritakan pada sudut dasar dia. Kita nak menceritakan hakikat rukun Islam ni. Adakah kita benar-benar Ataupun orang mungkin Islam? orang selama ni ambil mudah, ambil ringan. Rukun Islam, aku Islam buat apa? Aku dah buat dah semua tu, zakat ke mungkin haji belum lagi lah bagi yang berkemampuan kan. Tapi mungkin orang lain ambil mudah. Even nombor 1 tu saja pun kan, mengucap 2 kalimah syahadah. Mungkin kita sayang. Yang itu pun kita Aku cerita boleh nombor 1 mengucap. pun kita boleh kupas kan. Betul. Kita boleh kupas benda tu. Mengucap dengan masyarakat takkan semudah tu je nak jadi orang Islam. Betul. So kita mengaku yang kita ni Islam. Aku bukan kita Aku mengaku yang aku ni Islam. Tetapi aku tanya kat diri aku, sebenar-benar Islam ke aku ni? Faham tak? Maknanya aku nak tahu aku sebenar-benar Islam, aku kaji rukun Islam tu. Apa itu? Nombor 1 mengucap dengan syahadat, nombor 2 sembahyang solat 5 waktu, nombor 3 puasa, nombor 4 zakat dan nombor 5 menunaikan haji dan umrah. So kalau kau dah capai semua ni, Adakah baru Islam? itu baru Islam. Selama ni kita Islam atas IC dan Islam keturunan. Aku bila dah dapat tahu lah. So kita nak mula dengan nombor berapa dulu? Tapi tu sebelum tu, mana kita yang tengok live TikTok ni, kalau ada soalan, betul. usulkan soalan juga. Kita boleh jadi satu perbincangan jugalah dari persoalan-persoalan kat luar sana kan. Jadi membuatkan dia lebih menarik lah. Yang dalam TikTok ni bertanya soalan juga sebab topik dia nampak Mike. dia nampak simple. Tapi kita tengok sesimple mana yang dulu aku sendiri anggap topik ni simple, rukun Islam. Memang kebanyakan orang pun, bukan kebanyakan orang, ada pernah aku jumpa tu kadang rukun Islam pun tak hafal. Betul. Terus saya kata kita nak mendalami rukun Islam, tanya rukun Islam pun dia tak hafal rukun Islam. Macam kadang kita tengok dekat dia orang buat macam apa? Macam kowi buat tebuk kan, orang tebuk dia kata apa rukun Islam kan. Kadang budak-budak muda sekarang, padahal itu kita punya orang kata apa, asas kita kan. Rukun tu sendiri masuk base ataupun asas kan. Asas kan. Tapi so asas Islam lah. itu pun orang tak tahu dan tak ambil berat. Jadi tu yang kita tak cuba kupas, ikut pandangan kita masing-masing kan. Mudah-mudahan benda tu akan membantu untuk anak-anak muda lah terutamanya kan, yang mana kurang pendedahan dengan benda ni akan jadi lebih faham lah apa yang cuba ditekankan dalam rukun Islam tu kan. So macam mana kita nak start
Dari bawah ke atas ke atas ke bawah ke macam mana? Kita start daripada bawah ke atas lah. Okay. Kita cerita pasal Haji tu. lah. Pasal ni pun tengah sempena Raya Haji ni kan. Okey. Daripada bawah sampai ke atas. Adakah Islam kita terlepas ataupun Islam kita masih dalam dipegang. genggaman? So kita nak start dulu dengan rukun Haji. Islam kelima, Haji Umrah. So okay, kita nak kupas bab haji dulu lah. Okay, so kalau macam korang, apa yang korang faham daripada rukun Islam tu, kenapa haji tu menjadi salah satu faktor yang Allah Ta'ala tekankan dalam rukun Islam tu? Haji bagi yang Bagi yang kemampuan. Haji Umrah. Jadi kalau cerita ni aku punya pengalaman dulu, yang aku faham benda ni adalah sebab apa? Sebab dulu haji dan umrah Rasulullah buat. Okay. So kita kena follow Rasulullah. So itu je lah aku faham. Pada asalnya lah. Pada asalnya. Okay. Tapi bila lepas alhamdulillah dah mendalami dan memperhalusi tu, apa yang kau nampak yang cuba Allah Ta'ala sampaikan berkenaan haji ni pada rukun Islam tu? Aku tak tahu lagi. Aku tak tahu. Serius. Ni bukan main-main. Ni bukan lakonan. Memang aku tak tahu. Kenapa Allah suruh lakukan haji tu. Pada hakikatnya tu pasal aku nak buat podcast tajuk ni, aku nak kita bincangkan, kau boleh bincangkan kenapa haji dan umrah ni kita tahu perlu aku ambil yang ayat tu lah. Kalau kita punya rukun Islam, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Lepas tu kebanyakan orang, ni aku punya pendapat lah, kebanyakan orang mungkin diorang rasa yang berkemampuan tu berduit, kan? Betul tak? Tapi umumnya macam tu lah. Tapi ada yang orang berduit tak pergi-pergi juga, kan? Ada orang berduit tak pergi-pergi juga. Lepas tu ada pula orang yang dah ada duit, dah simpan dalam tabung haji semua, dah dapat tawaran dah pergi tabung haji. Tu tolak lah. Bukan pergi tabung haji lah, pergi haji. Kalau pergi tabung haji aku boleh pergi kan, kat KL tu kan. Tapi tolak. Dia kata, saya tak ready lah. Saya Jadi atau mungkin masuk kat sana berkemampuan tu maksudnya ada dia maksud bukan tersirat dia. Sebenarnya berkemampuan tu, contoh kita cakap aku tak mampu. Kalau kita dengar lah orang tu kata, aku tak mampu lagi lah nak beli sesuatu. Kadang-kadang bukan orang tu tak mampu dari segi kewangan saja. Allah Ta'ala tak beri kemampuan lagi dari segi daya dan upaya tu, kehendak nak pergi tu. Kadang-kadang orang yang orang yang kata tadi yang dah dapat tawaran pergi tapi tak nak juga pergi, kan? Maknanya bagi aku lah, dia macam dah menolak lah, kan? Jemputan tu jemputan tu Allah Ta'ala. Dia rasa macam aku tak bersedia lagi. Macam mana kita nak tahu kita bersedia ke tak bersedia, kan? Sedangkan Allah Ta'ala tu dah dari segi kewangan dah mampu, dari segi tawaran pun dah dapat lah. Kita hanya perlu jalani je. Jangan fikir macam aku tak ready lagi, nanti aku tak tahu ke apa ke. Allah Ta'ala tu dah jemput, datang je. Jangan sibuk. Kan semua orang dapat peluang jemputan tu kan. Bagi aku ada yang, yelah, sebab aku dengar ada kuota tabung haji ni, kita punya negara Malaysia ni tak banyak, 31,600 sahaja satu tahun. 36,100 tu. Bukan 31,600. Itu lebih kurang 30 kurang lah. 30 lebih kan. Maksudnya 30,000 lah. So ada yang dah dapat tapi tolak. Aku rasa macam ada yang kata tak ready lah, apalah, aku ni tak cukup baik lagi lah. Habis kau nak tunggu kau jadi malaikat ke baru nak pergi, kan? So bagi aku dah dapat jemputan tu, itu dari segi berkemampuan tu saja, bukan dari segi duit saja, kan? Berkemampuan tu dari Allah Ta'ala yang memampukan kita dari segi tenaga, kesihatan, duit. So tapi bila dah dapat jemputan, menolak, bagi aku soalan kau menolak rezeki Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu dah jemput, panggil lah, tapi kita tak nak. Nanti bila kita panggil Allah Ta'ala tak nak nyaut, jangan salahkan Allah Ta'ala, jangan nak menuding jari pula, kan? Betul. Pasal peluang ni ada setengah ni pula nak pergi tapi tak dapat pula pergi, kan? Betul. Ni orang ada yang dah dapat tolak pula. Sebab tak ready. Bagi aku macam itulah, berkemampuan tu subjektif lah, bukan semata-mata duit. Itulah berkemampuan tu. Sebab orang selalu ingat, bagi berkemampuan kau dah kaya pergi lah. Dia tak. Aku nak tanya, yang bermain dekat fikiran aku ni,
Kan kita buat umrah, kita ada mikat, tawaf 7 kali, lepas tu kita sa'i, lepas tu kita cukur jambul. Betul? Tahlul. Umrah. Cukur jambul pula. Cukur rambut. Cukur rambut, cukur jambul, hilang jambul kan. Betul. Okey je kau cukup jambul kat kan. Tak kisah. Haji kita ada apa? melontar, bermalam di Mina. Lepas tu tawaf, sa'i kan. So aku terfikir lah, kenapa Allah suruh lakukan benda tu? Faham tak? Mesti ada sebab. Yang okey, aku cari tahu dengan membaca. Okey. So contoh sa'i Safa Marwah itu simbolik kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail ketika nak cari air tu. Kan? So tawaf 7 kali tu simbolik kepada Rasulullah buat, Nabi Ibrahim buat. Bermalam di Mina. Kenapa kena bermalam di Mina? Lepas tu kenapa kena Wukuf di Arafah. wukuf di Arafah? Itu haji lah. Lepas tu kenapa kena cukur jambul? Aku nak tahu benda tu, game. Mungkin Zul seorang orang yang macam tak boleh. Macam kalau aku buat, contohlah aku tengok aku ada tengok satu video Tak boleh ni. buat tak boleh ikut membuta tuli. Aku nak ada. kena bila kita dapat tahu keyakinan tu lebih mantap tau. Aku tengok satu video ni dia buat macam challenge questionnaire pasal haji. Lepas tu dia jawab, kenapa begini-begini. Nanti dia kata, simbolik kenapa sembelih? Simbolik kepada memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail. Lepas tu simbolik sebab orang Siti Hajar ke Safa Marwah kita pun buat. Tapi macam sebab apa? Sebab apa? Mungkin Allah Taala tu suruh Mesti beri berjuta-juta umat kemudian ni buat, mesti ada sebab kan. tak terkira aktiviti dalam dunia ni, kenapa Allah pilih aktiviti tu untuk dijadikan dalam ibadah haji dan umrah? Itu Nabi Ibrahim dah buat pengorbanan dia kan. Allah Ta'ala dah test keimanan Nabi Ibrahim. Tapi takkanlah kita buat sebab takkan sekadar memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim. Apa pula dekat diri kita kan. Faham. Tapi itulah macam boleh makin cerita kenapa kita kena tawaf Kaabah tu 7 kali, kenapa kita kena sa'i Safa Marwah. Yang simbolik tu kita dah tahu. Kita nak tahu kenapa Allah suruh. Sebab mungkin Hakim lebih berpengalaman daripada kita kan. Dia pergi umrah pun dah 2 kali. rasa koma pun 2 kali juga. Yelah. Tapi itulah, kita pun bukanlah arif. Kat luar sana ada ramai lebih arif lah. Tapi ini kita Tapi ini pahaman kita, ilmu sendiri lah. Jadi Ilmu sendiri-sendiri. kalau berbalik, mungkin kita ambil satu sudut dulu lah. Kalau kita tengok first, yang sebelum kita nak memperhalusi kepada setiap perbuatan haji tu, kalau kita tengok rukun Islam tu, daripada mengucap sampai zakat tu, itu khusus sama Rasulullah lah. Lepas tu yang haji tu pula, itu Khusus ibadah Nabi Ibrahim. yang orang kata memperingati Nabi Ibrahim. Jadi ini salah satu sebabnya yang katanya selari dengan selawat Ibrahimiyah lah. Selawat Ibrahimiyah yang kita selawat ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Tahiyat akhir tu. tahiyat akhir tu. Jadi berbalik, itu satu perkara lah. Jadi dalam selawat tu, kita baca selawat tu sebenarnya itu dah reflect dah kepada rukun Islam kita dah sebenarnya. Dan kita kena memuliakan Nabi Ibrahim tu. Tapi itulah macam tadi Eri cakap kan, apa yang nak diceritakan dari simbolik perbuatan Nabi Ibrahim tu, yang kita nak cuba faham lah. Kenapa? Ya, Allah Ta'ala takkan nak buat sebagai simbolik saja. Betul. Tak semudah itu. Sebagai simbolik kan macam agama lain lah. Kenapa naik tangga tu lah, simbolik macam yalah. Tu macam kalau kita bahasa kita ni, kita nak faham hakikat dia lah. Hakikat di sebalik perintah Allah Ta'ala tu. Kadang-kadang tu kata, kalau kita buat syariat tanpa hakikat, jadi apa? Kita buat syariat tanpa hakikat, maknanya kita jadi orang fasik lah. Kita buat kadang-kadang jahil.
Kalau kita tahu hakikat tapi tak buat syariat, kita akan jadi orang zindik. Kita tahu kita tapi kita berpura-pura kita tak nak melaksanakan syariat Allah Taala tu. Kan? Jadi kat situ hakikat dan syariat tak boleh berpisah. Okey, jadi berbalik pada yang soalan tadi, kenapa kita kena haji, kenapa kita kena tawaf, kenapa kita kena sa'i, kenapa kita kena melontar, kenapa kita kena wukuf di Arafah, kenapa kena buat ni? Macam kita yang pernah belajar dulu lah dengan orang-orang terdahulu tu, dia apa? Sebenarnya perbuatan tu adalah untuk nak mencerminkan kepada diri kita balik. Semua rahsia Allah Ta'ala tu sebenarnya, kata para arif billah, sebenarnya benda tu ada pada kita. Cuma kita je tak nak kenal diri kita. Kita banyak memandang keluar, kita tak memandang ke dalam. Betul. Padahal rahsia-rahsia Allah Ta'ala tu yang sangat-sangat penting tu, kita tak pernah kita renung. Jadi di sini kalau kata kita faham haji tu kan, contohlah kita ambil satu perumpamaan. Kita ambil contoh, kita start dengan wukuf di Arafah lah. Okey, kalau pasal haji ni apa kena dengan diri kita? Betul. Okey, sebab haji ni dia punya yang signifikan itu first kali adalah wukuf di Arafah. Sebab kalau kita tak buat wukuf ni confirm tak sah haji. Tapi apa yang kita nak, kalau tak buat wukuf tak sah haji. Dia ada rukun haji, dia ada wajib haji. Rukun haji ni kalau kata kita tak buat tak sah haji. Macam rukun Islam juga kalau kita tak buat ni tak sah haji. Islam. Okey. Betul, dia wajib haji. Wajib haji ni kalau kita tak buat, dia sebenarnya kena buat, tapi kalau tak buat tetap sah juga haji, tapi kena bayar dam. Rukun haji ni tak ada, kalau tak buat terus kira batal. Okay, so salah satu rukun tu adalah wukuf di Arafah. So kita ambil yang penting ni lah sebenarnya wukuf. So bila kita contoh kita ngaji bab amal ni, kalau kita reflect balik pada diri, ada satu amal tu dipanggil wukuf qalbi. Wukuf di Arafah, wukuf qalbi. Kalau di sana tu dipanggil wukuf di Arafah, kalau kita dia panggil wukuf qalbi. Okey, ini kita nak cuba reflect balik pada diri kita lah. Apa simbolik perbuatan wukuf di Arafah tu? Persamaan wukuf Arafah dengan amalan wukuf qalbi. Pada diri kita lah. Okey. Sebab apa Pak? Kita ni, kita ambil faham macam ni. Kalau pada kata para arif billah tu apa? Qalbun mukminin tu baitullah. Dan hati seorang mukmin ni, hati seorang beriman ni adalah baitullah. Kalau sekarang orang faham baitullah tu Kaabah tu lah. Tapi pada kita ni, kita pun ada baitullah lah pada diri kita. So kiblat hati kita, kiblat diri kita adalah hati kita. So itulah baitullah kita tu. So maknanya pada zahir orang pergi haji tu, dia pergi haji yang batu tu, Kaabah batu tu. Tapi sebenarnya dia ada satu Kaabah pada diri kita yang kita kena sentiasa macam tu, kita selalu menghadap, berpaksikan Kaabah dekat Kaabah tu. Pasal apa? Allah Taala kata apa? Aku tidak lihat pada rupa paras, harta, keturunan dan pangkat, tapi aku melihat pada seketul daging bernama hati. Maknanya kata bila Allah Taala kata melihat hati tu, itulah tempat Allah Taala nak tenung diri kita tu. Itu akan mencerminkan diri kita tu. Jadi tu kata bila itu baitullah kita tu, tu dia kita nak wukuf di Arafah tu rukun, kita wukuf qalbi tu rukun juga. So apa yang dikatakan wukuf tu? Kalau ada istilah bahasa, wukuf tu orang cakap apa? Wukuf tu macam berhenti di Arafah. Tapi kalau kita panggil wukuf qalbi ni pula, kita berhentikan, kalau istilah translation, berhentikan hati. Apa maksud berhentikan hati tu? Berhentikan hati tu daripada mengingati selain pada Allah Ta'ala. So macam kalau contoh wukuf di Arafah tu, pasal ialah ulama-ulama apa, masa wukuf tu lah pintu langit dari sini sampai ke langit ketujuh tu semua terbuka, tak ada hijab lah kan. So bila kita dah tak ada hijab tu, maksud kita selain pada Allah Ta'ala tu kita kena tinggalkan lah. Tu kita pakai ihram, kita faham, kita tinggalkan keluarga kita apa tu, tinggalkan segalanya, kita dengan Allah Ta'ala saja. Jadi pada masa ketika tu, kita dah meninggalkan selain pada Allah Ta'ala tu, kita hanya fokus mata-mata pada Allah Ta'ala. Jadi kat situlah kita nak cermin balik pada diri kita tu. Itu adalah wukuf qalbi tu. Hati tu dia tak boleh ada dua, dia mesti ada Allah atau selain Allah. Selain Allah tu jadi apa? Kerja, duit, anak, hobi ke apa ke, makan. Itu selain Allah kan. Hati ni tak boleh dua, dia mesti Allah atau selain Allah. Kalau kita banyak fokus pada selain Allah, Allah tu tak ada kat hati. Tapi kalau kita ada pada Allah,
kan. Bukan kita meninggikan selain Allah ni, tapi selain Allah ni hanya sebagai perantaraan untuk kita nak lalu kat dunia saja. Jadi itu yang kita nak cuba faham tu. Maknanya kenapa Allah Ta'ala kata wukuf di Arafah tu, bila balik kita nak menceritakan pada diri kita pula, itu yang panggil amal tu wukuf qalbi tu. Maknanya kita berhentikan hati kita ni mengingati selain pada Allah Ta'ala. Tetapkan hati tu, tasdiqul bil qalbi, tetapkan hati tu sentiasa mengingati Allah. Itu dekat Mekah ni orang panggil tanah haram. Aku pernah tanya Mutawif dulu tadi aku pergi umrah. Dia kata kenapa ni panggil tanah haram? Sedangkan sinilah Tanah kita bagi yang kita halal, semua yang baik-baik bagus, kan. haram yang tak bagus. Haram yang tak bagus. Tapi kenapa ni panggil tanah haram? Lepas tu Mutawif tu beritahu aku. Dia kata ada seorang kawan pun bagi tahu daripada aku juga. Dia kata dekat sini kenapa panggil tanah haram? Sebab haram ingat selain daripada Allah Ta'ala. Dekat Mekah dan Madinah ni hanya boleh ingat Allah dan Rasulnya saja. Betul. Tak boleh fikir bab nak pergi makan ke, pergi Bukan cafe orang kita viral pergi sana ke. nak vacation ke, nak seronok-seronok tak ada dah. viral. Yalah, pergi tempat makan-makan viral kan. Sebab tengah aku pergi umrah, aku pergi kafe viral. Tak apa, itu tak salah kan. Pergi kau dah telurung pergi ke sana. Janganlah daripada sini dah Nekat dah nekat dah. target aku nak Cafe buat tu. Cafe viral kau dah sana dah sampai terlalu. Pergilah, tak ada masalah. Tapi itulah macam aku sangat setuju lah. Tapi satu pandangan lagi Arif Billah kata apa, kalau sempurna haji dan umrah kita tu, dia panggil tanah haram tu, yang dia kata tanah haram tu adalah jasad ni. Ni dah tanah haram masuk neraka. Tanah yang ni haram masuk neraka. Apabila hati ni tu hanya Allah semata-mata. Ada satu sudut pandang ulama lain lah. Macam kita kan pada tanah. Cuma je apa pun kita nak reflect balik pada diri kita balik kan. Jadi dia kata tanah haram tu, kawasan tanah tu adalah tempat yang tak boleh haram bagi kita mengingati selain Allah Ta'ala. Tapi satu sudut ulama kata pula, yang kata tanah haram tu pada diri kita, sebab kita buat wukuf qalbi kat diri kita kan. Kat kita ni ada tanah haram tak? Kita tanah haram. Tanah haram kita tu adalah bila sempurna mengingati Allah ni, tanah ni adalah haram Masuk neraka. Haram api neraka. Ada haram nak jasad dia dirosakkan. Maknanya dipelihara Allah Ta'ala. pendapat ada ulama lain lah. Jadi berbaliklah, ini kita cerita ni berdasarkan apa yang kita orang-orang Arif Billah cerita kat kita lah. Kita pun tak ada nak kata mandai-mandai kan. Tapi itulah balik, itulah yang kita cuba nak faham daripada rukun Islam tu. Contoh kalau orang tak dapat pergi haji tu, adakah tak sempurna Islam ni tu? Betul. Kan? Mesti Allah Ta'ala tu maha adil. Dia bagi orang yang betul-betul macam Harry cakap berkemampuan tu, mungkin dari sudut fizikal, mental, Ekonomi, financial semua dah kan. Tapi kalau orang yang mungkin orang tu uzur, dia sakit, dia tak ada duit kan, dia macam-macam, tapi dia tak dapat buat haji tu, macam mana nak menyempurnakan rukun Islam tu? Itu yang ada kata haji pada makam hakikat tu pula. Tapi ni kita kupas secara ringkas lah. Pakai kita ibarat kita kupas buah pakai pisau tumpul, bukan pakai pisau tajam. Sebab apa? Sebab kita nak pergi sampai rukun Islam pertama ni. Ni baru buat haji lagi kan. Tapi itulah nak menceritakan, ni pandangan aku lah kan. Maksudnya kenapa orang Ta'ala kata haji tu sebagai salah satu rukun tu, sebab apa? Yang dikatakan sebenar-benar haji tu, yang tu betul, yang pada syariat ni, tapi pada hakikatnya adalah nak mengerjakan haji pada diri kita ni sendiri ni. Nak membetulkan kiblat hati kita ni. Betul. Kat diri kita ni ada tawaf, dekat diri kita ni ada sa'i, kat diri kita ni ada melontar, kat diri kita semua yang perkara-perkara yang kena buat masa haji tu sebenarnya dilaksanakan pada diri kita ni. Kita ni pun pada tanah juga kan. So kalau kita tahu rahsia-rahsia yang cuba Allah Ta'ala sampaikan kat kita ni kan, andai katalah ajal kita ni Allah Ta'ala tarik awal pun, tapi kita dah dapat sempurna dah haji, yang kata apa, haji pada makam hakikat ni dengan izin Allah Ta'ala tu, tetap dapat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima Islam kita. Ya, sesuai dengan ayat Quran tu lah, surah Az-Zariyat. Az-Zariyat. Ayat 21 tu kan.
Allah Ta'ala Wa fi kata wa fi anfusikum. anfusikum afala tubsirun. Padahal kalau kita ambil konteks sebelum tu, Allah Ta'ala tengah bagi tahu kebesaran Allah Ta'ala. Lihatlah gunung, ganang, apa ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata nak tengok kebesaran Allah Ta'ala lagi, Allah Ta'ala sebut lagi. Kenapa kamu tak lihat pada diri apa? Kenapa Apa kamu yang tak dalam diri kamu? apa yang di dalam diri kamu? Kenapa kamu tak renung? Maknanya dalam diri kita ni banyak kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala tu kan. Adakah dengan merenung dalam diri tu memerlukan mata zahir? Ataupun kita memerlukan mata hati, mata batin kita? Mata batin lah. Untuk merenung. Kau nak renung sini. Kau kalau Allah Ta'ala izinkan, okay, mata Tersingkap zahir tu, hijab dia. mungkin lah dengan izin Allah Ta'ala. Aku tak ada kata tak boleh mata zahir. Tak boleh. Allah Ta'ala tu apa yang aku kata tak boleh tu semuanya boleh bagi Allah Ta'ala kan. So mungkin lah. Tapi kita nak merenung tu, kita mohon kepada Allah Ta'ala, bukalah mata zahir yang kita selama ni tengok, dan juga mata batin yang kita mungkin tak tahu macam mana nak guna. Bukalah mata batin kita ni kan, supaya kita singkatlah hijab dia. Aku teringat kepala. Sebab selalu kalau dalam cerita hantu ke apa, orang sibuk nak buka Nak mata buka batin hijab. ni, buka mata batin ni sebab nak tengok hantu, Hantu. kan, tengok jin. Sebenarnya kalau Maknanya aku buka, mata tak elok. Tengok benda buruk kan. tengok orang buka mata batin ni, risi Allah Ta'ala, kita nampak benda yang indah-indah. Ini buka mata batin kau nampak jin, nampak iblis, buat apa yang benda buruk-buruk kan. Lepas tu yang tu yang dibangga-banggakan. Aku dah terbuka hijab. Nampak apa? Malaikat? Tak, nampak jin. Kau pun so high. Ingat nampak malaikat lah. Kau nampak malaikat tu, ya indah-indah. Betul. Nampak kebesaran Allah Ta'ala kan. Kesayangan Allah Ta'ala tu kan. Okay, jadi kita seterusnya itu secara konteks bab haji lah. Okay, rukun Islam. So kita naik pula seterusnya pula Bab zakat. zakat. Okay. So kalau pada korang pula, kenapa zakat ni jadi satu rukun Islam yang the pillars of Islam tu? Kenapa penting ni kita mengeluarkan zakat tu? Bagi aku zakat ni untuk melepaskan kita dengan dunia. Supaya kita tak terlalu sayang dengan harta benda kita. Kita tak terlalu sayang. Itu simbolik kepada nak melepaskan kita pada dunia. So kita yakin dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain. Betul. Tapi jangan merasakan yang kita ni pula yang memudahkan orang lain. Tidak. Faham tak? Dengan hasil zakat kita tu kita memudahkan orang. Tak. Ya, ada orang sekarang ni bayar zakat banyak. Oi, aku pembayar zakat terbesar Selangor, penyumbang. Yelah, Allah Ta'ala kan yang bagi tu duit tu semua kan. Dia bagi kau tu, kau tak boleh bagi kau lingkup, kau tak boleh nak bayar zakat. Kau jadi penerima zakat pula. Kau jadi penerima zakat kan. So, tapi orang sekarang tak tahu lah. Aku punya pendapat, orang sekarang ni berlumba-lumba. Macam tak betul lah. Bukan bagi aku lah. Bukan tak betul. Tapi bagi aku, benda tu macam tak benar. Macam ada separuh orang yang dia bayar cukai pendapatan dia, cukai perniagaan dia pada pusat zakat. Contohlah, bayar sampai 1 juta. Lepas tu untuk apa? Untuk kau elak daripada LHDN. So bagi aku tu macam tak benar tau. Kenapa kau tak buat bayar zakat tu 1 juta lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Faham tak? Kenapa? Sebab nak So aku bayar zakat ni nak elak LHDN, bayar mahal. untuk elak. Daripada aku bayar LHDN mahal, lebih baik aku bayar zakat. Ada orang macam tu. Tapi nanti mesti ada orang cakap, alah kau cakap senang lah, cubalah kalau kau kena bayar zakat 1 juta. Aku macam mana? Contoh, mesti ada kat luar sana berpandangan atau berfikiran macam tu kan. Aku orang yang bayar LHDN. So bila aku punya pendapat, aku bayar LHDN dan aku zakat pun aku bayar. Tapi zakat yang aku bayar, aku ikut cara Rasulullah. Kau kena cari dulu ahli keluarga kau yang terdekat yang Ni susah. zakat apa ni? Zakat fitrah. Zakat pendapatan lah. Zakat pendapatan. Apa-apa zakat lah. Cari orang yang susah, ahli keluarga kau dulu. Dah ahli keluarga kau tak ada, adik-beradik kau tak ada, kau cari saudara kau. Tak ada juga saudara merah mak ke, belah bini ke, tak ada juga. Jiran-jiran kau. Tetangga kan. So bila aku tengok kau tak ada pun pergi kamu sebelah. So aku tengok the flow of yang Rasulullah buat tu, apabila semua orang kalau buat macam tu, dalam keluarga dia ada seorang yang berpendapatan tinggi, rezeki dia Allah bagi lebih, tetapi engkau
ikut aturan Rasulullah tu, kau cari adik-beradik kau dulu, aku sangat yakin takkan ada orang yang tak cukup makan atas muka bumi ni. Betul. Itu Allah Ta'ala yang punya cara kan. Sebab itu Rasulullah dan Allah Ta'ala punya cara. Betul. Takkan ada orang yang tak cukup makan. Kalau engkau adik-beradik engkau silaturahim bagus, engkau akan cari adik-beradik engkau yang tak cukup makan, yang susah. Engkau ni ada lebih, ada 1 juta ni, kau kena bayar zakat 1 juta. Kau bagi 1 juta dekat yang tu, yang tu akan Hidup dia akan elok lah. hidup dia. Bukan disebabkan duit zakat tu lah, Betul tapi lah. duit zakat tu adalah asbab lah. Adil yang Allah Ta'ala tu, rezeki lebih kat kita tu, dapat kita memudahkan urusan orang lain kan. Ni kau sibuk nak pergi bayar zakat dekat pusat zakat. Untuk apa? Untuk kau elak HDN. Faham tak? So kat situ niat tu pun dah tak betul lah. Niat tu dah tak betul. Untuk elak HDN, oh nanti aku HDN tak ada bayar mahal sebab aku dah bayar zakat, kata kan. Daripada aku bayar HDN, lebih aku bayar zakat. Dia nampak, niat tu nampak betul nak tolong orang Islam, tapi tak benar sebab kau nak ngelak HDN. Faham tak? Aku punya pendapat. So apa yang aku buat, lebih niat aku dia tak lurus lah. aku ikut cara Rasulullah. Ni faham aku bab zakat lah. Untuk mengelakkan kau melekat dengan dunia dan kau fokus cari orang keliling kau dulu lah. Kalau Allah bagi kau rezeki lebih, contoh kau kena bayar zakat tahun ni 3,000, 2,000, lebih kau pergi bagi dekat adik-beradik kau ke yang susah. Tapi aku tengoklah dalam Islam dia ada kategori-kategori yang susah. Susah tak cukup makan ke, Asnaf tu lah. susah kehidupan ke, susah menanggung hutang ke kan. Kita tolong lah lunakkan. So bila ahli keluarga kau ni semua kau lebih, kau dah tolong, dan keluarga lain pun dia buat benda yang sama, keluarga tu pun buat benda yang sama, bayar zakat dekat adik-beradik dia. Betul. Aku rasa lah Harmoni lah keluarga tu. Harmoni lah. Dah Jadi tak ada dah. bila dah harmoni tu, mudah-mudahan keluarga tu sendiri pun akan lebih bersungguh-sungguh lah menyertai Allah Ta'ala. Kan? Pasal apa, masing-masing tahu dah peranan dan tanggungjawab masing-masing. Peranan Kan? tanggungjawab masing-masing. Tapi kadang-kadang tu lah, aku tahu juga kadang-kadang ada yang kita malu nak bayar zakat dekat adik-beradik kita. Malu nak membayar tu satu hal. Kadang-kadang ada ego, malu nak menerima. Oh. Faham tak? Tak nak, Aku suka menerima. dia ada malu nak menerima. Kadang ego kata tak nak adik-beradik tahu dia susah. Faham tak? Faham? Benda tu ada. Tapi itulah, kalau fikir daripada logik akal lah kan, macam kenapa kita nak perlu ada perasaan ego tu kan? Yes. Padahal Kan adik-beradik kau daripada kecil kan. Padahal Allah Ta'ala tu tengah bagi jalan nak memudahkan urusan kau tu kan. Tapi disebabkan hati kau tu rasa kau superior ke apa. Contohlah adik aku bagi duit kat aku kata aku abang kot bagi duit kat aku kan. Sikit sebanyak aku akan terasa ego aku tercalar. Faham tak? Tapi aku, kalau kau memandang dari sudut tu tercalar ego kau. Tapi kalau kau memandang asbab dia lakukan gini pun pasal dia faham. Dan asbab aku menerima pun sebab aku faham Allah Ta'ala tu, situasi tu kan. Allah Ta'ala Ni letak kau rezeki ni situasi bukan ni datang daripada adik aku. Adik aku buat ni pun bukan sebab dia nak buat. Mengikut perintah Allah Ta'ala. Betul. So kalau masing-masing macam kata dia wukuf qalbi tadi, masing-masing dalam hati tu tak ada dunia, masing-masing hati tu tetapkan diri pada Allah Ta'ala, dia tak ada malu dah. Sebab kau yakin ni semua aturan Allah Ta'ala. Betul. Tu ada ni sebab kita ni sebab Raise My Goal kan. Kita adalah beberapa ni sebab ni dalam bab zakat lagi lah. Adalah kita berurusan dengan orang yang kira dia orang ada emas kan. Mana nak bayar zakat emas. Si adalah cerita-cerita dalam bab kita orang kerja emas ni, adalah jumpa beberapa orang. Bagi aku macam diorang terlalu, nak cakap kedekut ke atau berkira ke, macam satu situasi ni customer tu cerita, abang kalau nak beli emas ni better barang kemas bang kan, daripada beli gold bar, sebab gold bar tak boleh pakai, sebab nanti gold bar nak kena zakat semua. Orang tu risaukan dikenakan zakat, padahal dia orang yang mampu beli Allah gold bar. bagi dia rezeki untuk beli gold bar. Dia risau nak keluarkan yang beberapa persen daripada gram dia tu kan. Faham tak? Kalau contohlah kan setiap negeri berbeza-beza kan. Kelakar macam tu. Emas yang tak digunakan kan. Maksudnya kalau saya beli gold bar, orang tu ada mungkin 50 gram.
Lepas tu aku cakap lah, tapi 50 gram yang tak dipakai adalah berapa gram baru dikenakan zakat. 80 gram. 80 diikut negeri lah. Baru dikenakan zakat. Tapi cuba bayangkan itu yang ikut negeri punya lah, yang tetapkan. Tapi orang Ta'ala kata emas cukup 1 tahun kau simpan, kiranya macam zakat pendapatan, sebab dia tak turun value dia. So kita zakatkan je lah kan. Pakai ke tak pakai ke zakat lah, sebab kau mampu simpan emas tu pun dah satu simpanan duit kan. Tapi kita duk berkira macam, uish, ni kena pakai lah, sebab yang ni nanti kalau tak pakai kena, contoh barang kemas, nanti kena zakat. Kita berkira, padahal zakat tu Allah Ta'ala suruh bayar zakat bukan untuk benefit dekat orang yang penerima zakat tu pun dapat benefit lah, tapi untuk pemberi zakat tu juga lah. Untuk kau tidak nanti kita sayang. Kau berjaya buat tu kerana Allah Ta'ala. Orang tu kedekut nak bayar zakat pun dia sayang sangat harta dia. Sebab Allah dia, orang macam tu dia tak yakin dengan janji Allah Ta'ala, aku rasa. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu, sesuatu yang kau buat kerana aku, ikhlas kerana aku akan ganti minimum 10. Faham tak? Kalau kau keluar, contohlah kau keluarkan 1 gram, bagi aku is good investment. Kau keluar zakat 1 gram, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah cakap dia akan bagi 10 gram lagi. Good investment tak? Yalah. Mana yang investment dalam dunia ni yang dia punya untung 1000%? Betul. Faham tak? Itu minimum. Allah Ta'ala kata itu minimum, dia akan ganti 10. Lebih daripada tu suka-suka Allah Ta'ala. Kau tahu kenapa kau tak nak buat? Betul. Lepas tu ada orang pula, dia zakat kan, dia kata zakat 2.5% Oh, dia punya keluar kalkulator. 2.5% berapa kau pendapatan aku. Kalau lepas tu dia katalah 1,200. Kau bagi je lah 2,000. Kau duk kira 25. Itu paling sikit 25. Kita nak bagi 5% ke 10% ke daripada apa yang kita dah simpan setahun tu, keluarkan je lah. Kan ada orang takut macam 1,200 contohlah. 1,200. Uish, banyak ni 1,200. Okay ni 25. Itu minimum kan. Kau nak bagi 2,000, genapkan je 2,000. Lepas tu pula bagi kat ahli keluarga. Apa yang nak risaukan sangat. Betul. Kan? Pusing-pusing kat orang kita juga kan. Betul. Tapi betul lah aku cakap tadi Zul. Hikmah Allah Ta'ala tu, dari rukun Islam pada zakat tu sebenarnya dia nak hilangkan kemelekatan kepada dunia ni lah kan. Sebab kebanyakan kita ni aku tengok lah kan, yang luar-luar ni lah kan, masuk diri kita, yang kita yang banyak buat silap ni, kita takut duit kita, harta kita kurang, kita takut harta kita habis, kita takut nak berbelanja ke jalan Allah Ta'ala tu. Walhal macam aku cakap tadi kan, kau keluar, Allah Ta'ala dah janji dah 10 kali ganda. Minimum tu minimum. Allah Ta'ala nak bagi lebih pun boleh kan. Itu suka-suka Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala punya janji 10 kali ganda daripada amount yang kau bagi. Tapi tu aku kadang-kadang tak faham, kenapa orang tak yakin kat situ pula. Perjanjian investment kan, public mutual lah, investment apa. Contoh kan. Itu kan macam ASB ke apa kan. Itu dia yakin. Dia yang bagi 5%. 5%. Tak apa, KWSP lah, ASB. Fixed deposit 3%. 3%. Itu yang sikit-sikit tu. Bukan main kau buat promotion. All out tu. Kau letak berjuta-juta situ kan. Kenapa yang investment yang Allah Ta'ala dah bagi tahu ni, kenapa kau tak nak promote gila-gila? Betul. Tapi satu lah. Mungkin lah. Kau tak yakin dengan Allah Ta'ala punya kekayaan kan? Aku takut bila kau kata macam Allah Ta'ala gantikan 10 tu, nanti mungkin viewers ni akan ingat, aku bagi RM1 atau aku bagi 1,000, Allah Ta'ala akan bagi aku 10,000. Tapi Allah Ta'ala punya cara bukan dengan cara yang kita nak lah, bukan cara yang kita nak. Dia tak bagi kau 10,000. Dia akan bagi kau elak daripada kemalangan yang kau kena habis 10,000. Mungkin macam sebagai tu. contoh kan. Sebagai contoh. Ataupun mungkin dekat akhirat nanti Allah Ta'ala yang 10 kali ganda Allah Ta'ala tak bagi dekat dunia ni, Allah Ta'ala akan ganti dekat akhirat nanti. Itu lebih dekat timbangan amal. Dekat timbangan amal tu lebih bagus lah. Tapi suka-suka hati Allah Ta'ala. Kalau dia nak bagi ganti 10,000, kau bagi 1,000, kau nak ganti 10,000, dia nak kasih 1,000,000, itu suka-suka hati Allah Ta'ala. So, tapi yang penting, dia punya dalam kontrak tu, kalau kita sign kontrak untuk buat investment tu, dalam kontrak dengan Allah Ta'ala ni, confirm paling sikit 10 kali ganda. Paling sikit. Paling sikit. Tapi takut yang menyebabkan aku ni tertanya-tanya tu lah kadang,
orang kita ni dia jadi dia tak nampak benda tu. Faham tak? Dia macam dia lagi yakin janji makhluk daripada janji Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi cuba pandangan korang. Yalah, kalau kata ni Rasulullah tu bagi aku tiap-tiap hari dia keluar sedekah, tiap-tiap hari dia keluar zakat. Betul. Macam kalau orang cakap kita buat zakat ni, Rasulullah tiap-tiap hari keluar zakat, tiap hari keluar zakat. Aku pernah dengar satu kisah dia, kalau orang bagi dia, orang hadiahkan dia satu kotak emas lah. Belum pagi tu bagi satu kotak emas, belum sempat makan tengah hari, satu kotak emas tu dia dah sedekahkan, dia dah buat zakat dia. Semua. Rasulullah tu orang kaya. Dia orang kaya. Tapi dia bagi bukan 2.5%. Dia bagi semua. Sebab apa? Pasal dia tahu, dia sangat kenal Allah Ta'ala. Dia sangat kenal Allah Ta'ala. Dia manusia terbaik yang Allah Ta'ala suruh kita jadikan dia sebagai kita punya idola dan contoh tauladan. Tapi kenapa kita, itulah bukan nak kata kenapa kita, aku pun dulu pernah begitu kan. Sebab apa? Sebab tak cari tahu pasal Allah Ta'ala tu, pasal keyakinan about zakat ni, kita akan ada ragu-ragu. Sebab apa? Sebab tak tahu Allah Ta'ala tu kaya dia macam mana. Kalau kau tahu yang Allah Ta'ala tu dia punya kaya macam mana, Engkau tengah buat investment dengan maha kaya ni. Kau cakap confirm profit ni. Confirm profit. Betul. Confirm untung. Kenapa kau tak yakin? Betul lah. Macam aku cakap tadi lah. Mungkin faktor utama tu sebab dia tak kenal Allah Ta'ala tu. Jadi itulah punca dia. Tapi kita dah pergi mengaji kat sekolah agama apa semua. Kita dah tahu Allah, sifat Allah Ta'ala ni maha kaya, maha besar, maha adil. Dia maha. Perkataan maha tu layak dipakai oleh Allah Ta'ala saja. Kita tak boleh pakai perkataan maha tu. Itu hanya layak pakai untuk Allah Ta'ala. So dah tahu dia tu maha kaya. Kekayaan dia tu sampai kata, kita yang maha tak boleh pakai, dia pakai yang maha. Yang maha. Motor. Itu motor. Tak, kekayaan Allah Ta'ala tu kita tak boleh fikir pakai otak. Betul. Tak boleh kaya. Nak bayangkan macam mana. Tak boleh bayangkan. So kau dah tahu kau investment dengan yang maha kaya, confirm profit. Dia dah cakap confirm profit. Tak ada kalau berperang dunia ni profit turun ke, harga minyak naik kalau profit contoh turun. kita invest dengan Iwan, dia still ada cakap gini ada risiko ni untuk investment risiko. Kita ni tak ada risiko. Tapi still orang tak nak meletakkan seluruh keyakinan dia, harta dia kat jalan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia dah kenal Allah Ta'ala, kalau bab zakat ni, kalau dia betul-betul dah kenal Allah Ta'ala, kalau duit dia ada 10 juta dia bagi ke jalan Allah Ta'ala. Macam para sahabat. Macam para sahabat Rasulullah, para sahabat sampai berlumba-lumba nak keluarkan harta ke jalan Allah Ta'ala ni. Diorang sampai itu menjadi satu persaingan untuk diorang. Tanya, kau tinggal apa? Aku sedekahkan, aku bagi, keluarkan semua. Keluarkan separuh daripada harta aku ke jalan Allah Ta'ala. Dia ingat dia dah hebat dah, Sayyidina Umar ni. Ni cerita Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia ingat dia dah hebat, setengah harta dia. Dia pun tanya, okey, aku dah sedekahkan setengah pada harta aku. Okay, aku jumpa Abu Bakar. Tanya Abu Bakar, berapa banyak kau bagi harta kau ke jalan Allah Ta'ala ni untuk Islam? Apa ada kat badan aku ni, ini je lah harta aku. Yang tinggalan. Terdiam Omar bagi setengah. Dia apa yang ada kat badan dia, jubah dia yang lusuh tu, maknanya semua dia bagi. Tapi nak kita tahu, adakah Abu Bakar tu miskin selepas tu? Tak. Sejarah hidup Abu Bakar ni, kalau kau kaji, aku pernah kaji, Abu Bakar ni kaya. Dia kaya. Dia pernah berhijrah dengan Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Sampai kat Madinah dia jadi orang kaya Madinah. Punya Allah Ta'ala tu maha memberi rezeki tu kan. Dia jadi orang kaya Madinah. Tapi diorang ni bila dah kenal Allah Ta'ala, diorang memilih jalan apa? Diorang memilih jalan bersederhana. Faham tak? Diorang kaya, cuma dia memilih jalan untuk bersederhana. Diorang kaya in term of ekonomi tu, duit tu diorang banyak duit. Tapi diorang memilih jalan bersederhana, tidak berlebihan. Supaya apa? Supaya duit banyak ni, ujian dia satu datang, kau akan datang riak sombong. Yalah. Kau rasa kau lebih better pada orang lain. Faham? Tu
satu ujian dia lah duit banyak ni. Tapi itulah Untuk kita move forward lah. okay, next rukun Ah, Islam lah. Sebab kita dah nombor 4. Sekarang naik up nombor 3 pula. Nombor 3. Puasa. Baru puasa di bulan Ramadan. Yang berpuasa di bulan Rejab ke kan, Syakban ke kan. Puasa sunat lah tu, puasa sunat. Puasa Tapi yang puasa di yang Syawal ke. Hari pertama Syawal. ni puasa yang wajib kan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang tu pula apa kupasan dia pula. Kenapa kita kena berpuasa? Di Jadi bulan orang Islam, rukun Islam tu solat, mengucap, solat, puasa, zakat, zakat, haji. haji. Kita dah cerita tentang haji, umrah, zakat. Sekarang ni kita pergi kat puasa. Kenapa Allah menjadikan puasa ni adalah salah satu daripada rukun Islam? sebab ada orang Islam yang tak nak puasa. Kan? So dia Dia bukan, beratur. adakah dia bukan Islam? Geng beg hitam. Plastik hitam kan, Plastik dia pergi hitam. beratur kan, makan kat kedai yang tertutup. Dia sanggup kan, order Grab. Oh, macam ada pengalaman. So aku rider Grab time PKP. Oh, so kena nak Time puasa pula tu. kena experience lah benda-benda tu kan. Kali pergi hantar buka app Melayu. Tengah hari. Okay. So ni aku ni lah. So kalau first kita kena ambil faham satu lah. Istimewanya puasa ni, dalam banyak-banyak ibadah ni, Allah Ta'ala kata ibadah-ibadah lain kau buat ni itu untuk kau. Tapi Allah Ta'ala kata tapi ibadah puasa ni kau buat untuk aku. Jadi maksudnya ibadah puasa ni sangat-sangat istimewa. Pasal itulah yang Allah Ta'ala kata ini kau buat ni memang kau buat untuk aku. Kenapa? Sebab apa? Pasal masa dan ketika tu kita dah tak ikut kehendak kita dah. Kita ikut kehendak Allah Ta'ala semata-mata. Contoh, kalau kita faham puasa ni umumnya, kalau kebanyakan orang tanya puasa apa? Puasa tu menahan lapar dahaga dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Tu puasa umum lah. Segi istilah. Lagi istilahnya lah. Atau kita menahan lapar dan dahaga, ataupun meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit matahari hingga ke terbenam matahari. Itu yang umum. Tapi Maghrib ke? dah tak tak nafsu puasa. boleh. Maghrib dah tak puasa. Tak puasa. Dah boleh enjoy macam biasa kan. Menahan lapar dahaga. Jadi sebenarnya kalau yang nak ceritakan sebenarnya ni, Allah Ta'ala nak tekankan ibadah puasa ni sebenar-benarnya nak ceritakan kita ni tidak mengikut kehendak nafsu kita. Sebab kalau nafsu kita ni, kalau secara lumrah manusiawi ni, kita mesti nak makan, kita mesti contoh, kalau orang yang dah kahwin dia nak bersama suami isteri, dia mesti nak enjoy ke apa kan. Tetapi pada saat ketika kita puasa ni, semua perkara tu kita tinggal. Kan? Maksudnya apa? Contoh, kalau orang kata puasa sekadar menahan lapar dan dahaga, para ulama kata itu puasa yang sia-sia. Sebab apa? Kalau betul-betul sebenar-benar puasa ni, dia bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Dia menahan mata, menahan telinga, menahan mulut, perut, tangan, kaki, kemaluan. Dia menahan semua perkara tu dari mengikut kehendak dia. Kan? Dia tak mengikut nafsu. Maknanya dia tak mengikut nafsu manusiawi dia. Dia mengikut kehendak Allah Ta'ala. Sebab apa? Lagi kita meninggalkan kehendak manusiawi kita ni, dan kita lagi mengikut kehendak Allah Ta'ala ni, itulah yang makin mendekatkan kita pada Allah Ta'ala. Lepas tu disambung pula belah malam tu kan. Kalau selalunya malam kita boleh relax, tengok TV. Tak, malam tu dia isi lagi pula dengan solat tarawih. Orang kata siapa yang nak baca Quran boleh baca Quran apa semua kan. Dah habis tu pula dia suruh bangun sebelum subuh, bersahur. Kalau kita faham bersahur tu nak makan sebelum ni, sebenarnya nak ajar kita bangun sebelum subuh. Untuk apa? Kalau nak bertahajud ke apa. Maksudnya lepas tu bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, memang boleh kata 24 jam tu kita latih diri kita ni untuk semata-mata ikut kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau kita faham konsep sebenar puasa tu, kenapa jadi rukun tu, sebenarnya kita nak meninggalkan kehendak manusiawi kita ni, kerana kita nak meletakkan keutamaan kita daripada kehendak Allah Ta'ala. Itu pada faham aku lah. Jadi itu kenapa puasa tu dia jadikan sebagai satu rukun Islam tu. Pasal apa? Nak meninggalkan semua kehendak kita, nafsu kita ni, dan nak meletakkan keutamaan kita ni adalah pada kehendak Allah Ta'ala. So kalau kita boleh
ikut cara ni, yang sebenar-benar cara macam ni dengan izin Allah Ta'ala lah. Dan katanya itulah kita mengikut apa tu, macam Rasulullah tu. Rasulullah tu pesuruh Allah kan. Dia mengikut suruhan Allah. Ni kita ikut suruhan Allah. Kita ikut kehendak Allah Ta'ala tu. Jadi sebab tu wajibnya berpuasa tu. Kalau kita puasa sekadar lapar dahaga saja, contohlah kan, orang India pun puasa juga. Cuma dia puasa dia boleh minum air. Tapi dia puasa tak? Orang Yahudi puasa tak? Dia ada puasa kan? Dia puasa tak? Tapi apa membezakan puasa kita dengan dia? Kalau kita faham hakikat puasa tu, itu yang kita ni bersungguh-sungguh nak berpuasa tu. Dan kita malu untuk nak meninggalkan puasa tu. Pasal apa? Kalau istilah para ulama tu apa? Sebab orang ni kadang dia buta mata hati. Dia tak nampak Allah Ta'ala tu. Dia tahu itu perintah, tapi dia tak nampak ini kesukaan Allah Ta'ala tu. Tinggalkan lah. Dia ataupun dia buat sambil lewa. Dia buat ikut syarat lah. Buka puasa, ikut nafsu beli. Roti john, apam balik, tak apa, tepung pelita. Favorite lah kan. Jadi berbalik lah itu. Mutabak. Benda wajib kan. Air manis kan, apa semua. Rasulullah tu buka puasa, tunduk balik kat nafsu lah. Kan Rasulullah tu dia buka puasa kurma, air, pop, dia sambung pula ibadah lagi. Kan? Pasal apa? Dia bukan nak menekankan kehendak nafsu tu. Dia ikut kehendak Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala tu nak lain. Sekarang kurma sebiji ikut sunnah, serap. Ikut nafsu semua tadi lah. Roti john. Penting ikut sunnah tu. Mula-mula sunnah tu betul dah tu kan. Ikut sunnah, yang ikut sunnah sebiji kurma minum air pergi ibadah tak buat. Pula. Tapi baguslah sekecil-kecil perubahan yelah, yang dilakukan. tak faham. Tapi nak ikut sunnah tu biar all the way lah. Jangan macam ikut yang paling sempurna lah maksudnya. Jangan macam makan kurma sunnah. Makan kurma sunnah. Betul. Kau nak buat betul-betul lah. Bagi aku lah. Kalau kau nak buat macam sekadar makan kurma, tu kau nak melantak, jangan cakap kau ikut sunnah. Baik kau makan kurma tu sama je kau tengah ikut nafsu ke. Jangan semata-mata ikut sunnah makan kurma tu saja lah. Makan sunnah tu ni ikut bulat-bulat apa yang Rasulullah buat. Betul. Bukan apa dia makan, apa yang macam makan kurma, kurma. Apa sunnah yang kita suka je kita ikut. Yang mana ikut selera tekak kita. Mana yang tak kena dengan kita tak ikut lah. Tak boleh kan tu. Betul. Atau orang nak cakap okeylah sekecil-kecil usaha kita nak ikut sunnah, macam burung padam api. Nabi Ibrahim tu lah. Nabi Ibrahim. Itu burung. Itu nak samakan kita Ikut tauhid burung nak samakan Allah Ta'ala kata khalifah di muka bumi dengan haiwan burung. Mana boleh samakan. Itu Allah Ta'ala jalan burung tu macam tu kan. Betul. Kita khalifah di muka bumi, takkan nak ikut macam usaha burung. Kena ikut usaha Rasulullah. usaha ketua khalifah. Betul. Contoh tauladan dah ada. Betul. Kenapa kita tak nak ikut yang sebaik mungkin? Tapi itulah kadang sayangnya tu pula orang faham tak? Dia sambil lewa. Dia tak nak ambil tahu. Dia tu cak dia buta mata hati tu sebab keutamaan daripada Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala tu dah terletak bukan nombor 1 dah. Nombor 7, 8, 9. Sedangkan rukun Islam tu nombor 1 tu keutamaan tu pada Allah Ta'ala. Yang nombor 1 mengucap dua syahadat tu kan. Betul. Tapi tu balik nanti kita akan kupas lah kenapa pentingnya dua kalimah syahadah tu kan. Tapi itulah kalau bercerita pasal puasa tu, yang aku faham tu macam tu lah, mana katanya Untuk melawan nafsu lah. Tapi dari sudut sains pun, bagilah perut tu rehat. Betul. Setahun ada 12 bulan. 1 bulan bagi perut tu rehat. Jangan bagi makan benda bukan-bukan. Bagi perut tu jangan kerja keras. Betul. So Rasulullah pun dah bagi tahu segala penyakit datangnya daripada perut. Betul. So jaga perut. Penyakit tu tak, InsyaAllah tak ada dengan kan. izin Allah Ta'ala kan. Tapi itulah kadang bila banyak orang yang yalah kita zaman kita muda dulu kan. Orang ni takut nak masuk bulan puasa ni. Alamak, nak bulan puasa. Tak boleh isap rokok lah. Macam mana lah aku tengah hari nak isap rokok faham tak? Macam padahal kalau kita tengok dari satu sudut POV yang sebenarnya, inilah jalan nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala ni. Kita betul-betul bersihkan diri kita. Itu yang bila kita raya tu sambut Aidilfitri. Kembali kepada fitrah. Bersih macam bayi, macam bayi. Kemenangan lah. Hari kemenangan kita. Hari kemenangan Raya melawan nafsu. Menang melawan nafsu kan. Tapi kita ni pula masuk pegang pun dah tak nak dah. Masuk pegang pun dah takut dah. Dah belum
Belum pun kan dah nak undur diri lah. Tapi cerita pasal Palestin nombor satu kalau orang macam tu. Wah, aku kalau hantar pergi Palestin ni memang aku bantai lah ni semua orang Aku Yahudi. sembelih dia. Wajar Nafsu orang. sendiri tak nak sembelih. Tapi betul. Nafsu sendiri nak rukuk tu pergi gigil tengah hari. Nafsu sendiri tu tak nak sembelih. Tapi Yahudi 5-6 orang kau Dia cakap. boleh libas je. Dia boleh libas. Sendiri punya nafsu tu yang paling dekat dengan diri. Dalam diri dia tu ada nafsu dia tu. Dia tak nak sembelih yang tu. Lepas tu dia kata jihad besar tu sebenarnya adalah jihad melawan nafsu tu kan. Jihad yang sentiasa kita nak lawan sampai akhir hayat kita tu kan. Tapi itulah, kalau kita ni mudah-mudahan lah, mana kata siapa yang dah tahu, dah habis faham ni, dia dijadikan sebagai pegangan dan pakaian dia kan. Mudah-mudahan itulah jalan dia untuk selamat dunia dan akhirat tu kan. InsyaAllah lah kan. So kita maybe kita next ke Kita move forward lah. Solat. Solat. Yang Solat nombor ni dua rukun Islam lah. solat ni tiang agama. So Solat kita tahulah 5 waktu sehari semalam. Ini dari kita kecil memang mak ayah mana pun dia tekankan dah solat. Okey. Dan kita faham lah. Dan aku pun dulu pun solat jugalah. Solat tunggang terbalik, tunggang terbalik, tertonggeng apa semua solat. Ikut je lah macam mana orang buat, kita pun buat kan. Tapi tu nak faham tu. tak kenal. Kenapa Allah Ta'ala tu mengeluarkan ayat Quran tu, fawailul lil musallin, celakalah mereka yang mengerjakan solat, allazina hum an solatihim sahun, kerana solat mereka solat lalai. So macam tanya Berry pula lah kot kan. So kat mana yang nak cuba Allah Ta'ala tekankan yang sebenar-benar kata rukun Islam tu yang wajib solat tu? Kat mana yang penekanan sebenar-benarnya tu? Kalau aku punya, bukan aku punya pendapat, aku punya faham. Aku punya faham based on Quran lah. Di Allah Ta'ala sebut dirikanlah solat untuk mengingatiku. Sebenarnya dirikan solat tu hanya untuk mengingati Allah Ta'ala je. So tapi kita tanya diri sendiri, mungkin yang lalai tu Allah Ta'ala kata ingat selain pada Allah Ta'ala di dalam solat tu lah. Bayangkan dalam solat Allah Ta'ala kata dirikanlah solat untuk mengingatiku. Tapi bila kita solat tapi kita ingat selain Allah Ta'ala, maknanya itulah solat yang lalai. Maknanya itulah solat dah tak ingat. sebenarnya. Itulah solat dah tak ingat lah. So katalah masa solat tu teringatlah kejap lagi nak buat apa ke, atau dah berapa minit solat ke, dah lama sangat ke, atau bos panggil ke apa kan, kena solat cepat-cepat ke. Semaknanya kita punya priority tu still bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata dirikan solat untuk ingatkan aku pula, untuk ingat aku, untuk engkau ingat aku. Tapi kita dirikan solat hanya untuk mencukupkan waktu saja. Macam tadi dah subuh, zuhur dah, asar kalau tak ni macam tak cukup lah hari ni kan, sebab aku nak penuhkan 5 ini hari. So kita solat untuk selain Allah Ta'ala kan. So bukan untuk ingat Allah Ta'ala, untuk cukupkan waktu je, atau untuk sedapkan hati saja. So bagi aku solat lalai tu, kita selain ingat selain pada Allah Ta'ala, solat yang lalai. Jadi tu saya cuba cakap ni, solat ni kenapa dia jadi rukun Islam, solat tu itulah jalan untuk nak mengingati Allah Apa yang Allah Ta'ala sebut kan dalam Quran kan, solat, dirikanlah solat untuk mengingati aku, untuk mengingat aku. Kalau kau Azul, apa pandangan kau pula? Kenapa Allah Ta'ala nak tekankan rukun Islam kedua ni, solat? Dan kenapa, mungkin kalau kau boleh tambah, kenapa dia tak nombor 3, kenapa dia tak nombor 4, kenapa nombor 2 tu? Sebab nombor 1 kena kenal. Okay. Bila dah kenal, ni kita relate lah kan, rukun Islam 5. Nombor 1 mengucap dua kalimah syahadat. So yang nombor 1 tu kau kena tekankan dulu, mengenal Allah tu. So bila kau dah first tu, kau dah betul-betul kenal, kau dah akrab kan, dah tahu rahsia-rahsia Allah Ta'ala, dah kenal Allah Ta'ala ni maha, segala maha dia lah. So baru pergi ke solat nombor 2. Dia memang kena letak nombor 2. Tapi Ni kita tak nak solat pada siapa kan? kita nak solat pada siapa, tapi
kita ni selalu daripada kecil ditekankan solat tu jadi macam nombor 1. Faham tak? Tu yang aku dulu buat. Solat ikut dah. Mak suruh solat. Betul-betul pergi sekolah tengok kawan-kawan solat, aku Kita pun pun solat. Tapi time tarik takbiratul ihram tu, kat situ dah fikir time budak lu, sekejap lagi nak pergi main, sekejap lagi nak pergi main. Solat cepat-cepat kan. Allahu Beli Akbar. pupuk, beli ni. Bagi aku solat tu adalah satu, dia sebenarnya solat ni sebelum perintah wajib solat pada umat Nabi Muhammad ni, sebenarnya ni lah amalan rahsia para Nabi. Macam ada satu kawan aku tu cerita kan, so aku pun baru tahu daripada dia, ni lah amal rahsia para Nabi. So amal rahsia para Nabi ni yang boleh membuatkan dia terbukalah hijab antara para Nabi dan para Rasul ni dengan Allah Ta'ala. Inilah amal dia. Solat ni. Amal solat ni. So tu pasal solat ni jadi wajib pada umat, special untuk umat Rasulullah sahaja. Umat para Nabi lain tak ada solat ni. Hanya para Nabi dan para Rasul je yang melakukan solat. Umat dia tak buat. Umat dia hanya melakukan apa? Dengan agama tauhid saja. Yang tak mensyirikkan Allah Ta'ala. Ingat Allah, rezeki datang daripada Allah. Macam tu je diorang punya Islam ketika tu. Tapi pada kita beruntungnya, umat Rasulullah ni sampaikan kita tahu, kakak je kenapalah umat sampaikan kita ni, umat Rasulullah ada yang sanggup buang Islam ni. Tetapi bila kita kaji sirah, para Nabi ni nak jadi umat Rasulullah. Tahu tak? Betul. Dia sanggup tinggalkan darjat Nabi dia tu kan. Sanggup tinggalkan darjat Nabi dia, darjat Rasul dia, nak jadi umat Rasulullah. Nak duduk belakang Rasulullah. Tapi kita yang orang Islam ni sanggup tinggalkan agama ni. Tu bagi aku solat ni, dia memang macam orang cakap, dia satu, kalau kita ada line telefon, inilah line telefon kita antara seorang hamba dan seorang pencipta kita. Pasal time solat ni tak boleh ingat selain daripada Allah Ta'ala. Macam kau cakap tadi, celakalah bagi mereka yang melakukan solat apabila mereka melakukan solat yang lalai. Barulah celaka. Tetapi orang selalu ambil ayat depan untuk putar belikkan keadaan. Kata celakalah bagi mereka melakukan solat. Dah langsung tak solat dah. Dah semua langsung orang tak solat dah. Bagi pusing-pusing, bagi orang pening. Apabila melakukan solat yang lalai, baru Allah cakap. Contohlah, kita ambil contoh. Kalau orang tu buat sesuatu bukan kerana kita, dia buat sesuatu kerana dia nak sesuatu daripada kita, kau syok tak? Tak syok lah, macam tak ikhlas kan. Macam tak ikhlas lah. Macam tu juga antara seorang hamba dan pencipta. Kita buat solat tu, apabila kita ikhlas, memang inilah hubungan kita dengan Allah Ta'ala, solat tu jadi sedap lah. Tapi kalau kau buat sesuatu tu, kau solat sebab apa? Nak menghindarkan kau daripada musibah. Kau solat tu sebab apa? Sebab nakkan rezeki yang banyak. Memang Allah boleh bagi. Allah tahu, kau tak payah minta pun Allah dah tahu. Sebelum kau solat tu pun Allah dah tahu apa kau nak. Betul. Sebelum dia maha mengetahui. Bukan sebelum tu lagi. Sebelum engkau lahir atas muka bumi ni, Allah dah tahu. Di ketika usia engkau umur 20 lebih, 30 lebih, 40 lebih, aku dah tahu apa kau nak minta. Apa yang aku akan bagi kat engkau. Allah dah tahu. So contoh. Kalau seorang raja, dia memberi pilihan kepada kita untuk meminta. Kita ni dia punya rakyat. Meminta. Kita ni raja punya hamba. Kita meminta dengan dia. Mintalah apa kau nak. Kau akan terus minta lah. Mesti kau malu-malu tu. Tapi dengan Allah Ta'ala ni lagi hebat daripada raja ni. Tak ada segan silu. Cakap bukan main lagi. Lady Madiman lagi. Okay, kalau kau bagi aku macam ni, aku akan solat sunat lagi. Aku akan bangun tawaju lagi seminggu. Kau bagi aku macam ni, aku akan cukur kepala aku jadi botak. Engkau main. Kau tengah apa? Buat pertaruhan ke dengan kau punya pencipta kau ni kan? So adab tu tak ada dengan Allah Ta'ala. Tapi ni aku menceritakan aku sendiri lah. Dulu aku begitu. Bila kena, dan benda tu bagi aku itu is a learning process. Benda tu tak salah.
Itu learning process. So sebab apa? Kenapa kita berani buat begitu dengan Allah Ta'ala? Kenapa aku berani buat begitu dengan Allah Ta'ala? Sebab aku tak kenal Allah Ta'ala. Aku tak pernah cari tahu pasal Allah Ta'ala. Yang aku tahu aku Islam, aku kena solat, zakat, puasa, haji, mengucap dah. Tapi apabila kau cari tahu pasal Allah Ta'ala, betapa sayangnya Allah Ta'ala ni dekat hamba ni, betapa adilnya Allah Ta'ala ni, betapa hebatnya Allah Ta'ala, betapa maha memberi rezekinya dia, betapa maha memberi hukumannya dia, aku dah rasa malu. Dah terlalu banyak sangat dia bagi dekat aku. So kita buat apa yang aku buat sekarang ni, mudah-mudahan satu je aku nak. Dan Allah Ta'ala tahu, aku nak macam-macam yang aku persembahkan pada Allah Ta'ala ni atas sepanjang aku hidup ni, biarlah satu benda yang aku buat ni Allah Ta'ala redha. Sebab redha Allah Ta'ala tu yang paling berharga tu. Paling berharga. InsyaAllah mudah-mudahan kan. Tapi sebenarnya banyak persembahan kita solat, macam kita solat daripada awal kita balik sampailah kita meninggal. Allah tak heran benda tu. Dia tak hadap pun solat kita sebenarnya kan. Bukan kalau kita solat sampai lutut pecah ke, dahi terbelah ke kan, tak menambahkan Allah Ta'ala tu, tak bagi dia lebih hebat ataupun tak melemahkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap begitu, dia maha berkuasa. Betul. Kita tak solat pun dia tetap maha berkuasa. Kita solat lagi banyak pun dia tetap maha berkuasa. Dia tak memerlukan kita punya solat. Kita yang memerlukan Allah Ta'ala. So kita buat ni, kita tunjuklah, bagi aku kita tunjuklah persembahan solat ni pada dia. Betul lah, itu yang dia tekan. Solat tu rukun Islam tu. Contoh, bila engkau nak buat persembahan teater, engkau akan buat training dulu. Betul. Training pertama macam ni, akan nampak macam bangang lah persembahan teater kau. Training kedua, training ketiga, training keempat, training kelima, sampailah hari persembahan. Bila hari persembahan, kau akan jadi perfect lah benda tu. Sekarang ni bagi aku, kalau kita samakan dengan solat ni kita tengah training lah. Training sampai aku dapat the perfect one lah. Sampai dapat the perfect one. Mudah-mudahan yang the perfect one tu pula kita persembahkan dia dengan ketekunan yang tinggi, bukan dengan kita tak yakin pun dengan kita punya kederat kita melakukan benda ni. Semua kita serah pada Allah Ta'ala. Sebulat-bulatnya terputus hubungan dunia di ketika solat ni, hanya kita dan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima, alhamdulillah. Tetapi kalau kadang-kadang kita tak tahu suka-suka Allah Ta'ala, ni semua dia punya. Betul. Kadang-kadang kita solat main-main, itu yang kita rasa kita solat main-main, tapi solat yang main-main itulah Allah terima, suka-suka Allah Ta'ala. Betul. So kita sebagai hamba, do the best dalam solat. Yalah, betul. Do the best, show the best performance. Faham tak? Kalau hari ni rasa macam sujud pertama, rakaat pertama tu aku macam rasa tak kurang sikit lah. Ada terlari-lari lah, ingat pasal duit lah, ingat pasal kereta ke, ingat pasal ni kan. Kedua tu kena kedua tu improve lah. Ketiga tu makin improve, keempat tu yang rakaat keempat tu makin improve sampai tarik air. Lepas tu bodek lah sikit Allah Ta'ala kan. Minta maaf dengan Allah Ta'ala, bermanja dengan Allah Ta'ala. Kau dengan awet kau boleh pula bodek kan. Dengan awet kau boleh, boleh ayu, jom kita tengok wayang you. Pandai pula dengan awet kau minta baik-baik kan. Tapi dengan Allah Ta'ala kau bodek lah sikit. Bolehlah bahasa-bahasa cinta, bahasa-bahasa pujangga kan. Dengan awet kau sanggup letak surat dalam letak bedak, bagi kat awet kau, buat yang terbaik pula kan. Dengan Allah Ta'ala, kalau kau boleh buat dengan awet kau begitu, sepatutnya percintaan kau dengan Allah Ta'ala lebih baik kan. Lebih baik. Cakap, ya Allah kan, terimalah aku, dah lama aku panggil kau ni, jawablah panggilan aku kan. Mudah-mudahan Allah, kita tak tahu, kita try. Kita try and error. Mana tahu yang error tu Allah terima. Betul. So insya-Allah dapat redha Allah Ta'ala. Bagi aku dapat redha Allah Ta'ala, dunia kau selamat, akhirat pun kau selamat. InsyaAllah dapat ikut Rasulullah nanti, bila Allah Ta'ala dah redha. Itu nak kata apa, kenapa rukun Islam tu, rukun Islam kedua tu, benda penting tu, satu tu yang macam Eri cakap, untuk mengingati Allah. Satu lagi menunjukkan kita ni sebenar-benar berserah dan taat pada Allah Ta'ala tu kan. Jadi kalau kita menunjukkan yang ni kepada Allah Ta'ala tu, mudah-mudahan dengan izin Allah Ta'ala tu dapatlah kita keredaan dan kasih sayang dia kan. Sebab bukan apa, kadang-kadang orang
solat ni pun orang take for granted. Faham tak? Dia ambil Sedangkan tu amal rahsia para nabi dan para rasul. punya tingginya darjat dia tu kan. Sebelum Rasulullah Nabi kita ni yang hebat ni dapat wahyu solat tu, Isra Mi'raj tu, sebelum tu ini adalah amal rahsia para nabi dan para rasul. Sebab kenapa aku kupas sikit lah. Kenapa aku dah detect benda ni? Pasal peristiwa Isra Mi'raj kan, peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah daripada Mekah ke Madinah, naik burak apa semua ni, lepas tu dia berhenti ke Masjid Al-Aqsa. Sekali dalam cerita tu, ini peristiwa Isra Mi'raj ni dia nak pergi ambil wahyu solat daripada atas, bawa turun bawah. Bawa turun kepada umat. Tetapi di Masjid Al-Aqsa tu ada cakap Rasulullah mengimamkan beribu para nabi dan para rasul solat. Aku tak ni solat pun dah nak ambil ni kejap lagi dekat atas ni. Macam mana dia orang dah solat apa? Kenapa dia orang dah solat dulu dekat Masjid Al-Aqsa tu? Dekat bawah. Ni Tu solat. tu solat apa? Betul. So aku pun tanya kawan aku tu solat apa? Tu barulah kawan aku bagi tahu kata sebenarnya solat ni adalah amal rahsia para nabi dan para rasul sebelum tu. Sebelum dapatnya Isra Mi'raj ni. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj ni dia bagi kepada kau bayangkan amal rahsia para nabi dan para rasul dapat kepada kita ni, umat Rasulullah. Muhammad. Umat lain tak dapat. Umat lain tak dapat. Tu pasal para nabi dengan para rasul nak jadi umat Nabi Muhammad sampai nak tinggalkan diorang punya nabi dan nak tinggalkan diorang punya rasul, nak jadi umat Rasulullah. Betapa hebatnya Rasulullah. Tapi tu pun kita still tak nampak lagi. Still lagi nak keluar daripada Islam. Still lagi anggap Islam ni adalah satu budaya, satu Islam ni betul cakap Islam ni the best way of life. Paling complete, paling perfect. Kau amal Islam, relax lah hidup kau. Betul, insyaAllah kan. Mudah-mudahan. Tapi itulah, tu kita kena mensyukuri nikmat solat yang Allah Ta'ala kurnia kita tu. Jangan kita take for granted kan. Okay. So next, yang terakhir sekali lah. Nombor satu. Negara orang pelik. Kenapa kita tak kupas nombor satu dulu? Oh, nombor 5. Kita start nombor 5 nombor 1. Sikit hati lah. Sebab apa? Sebab nombor 1 ni lah yang paling kritikal sekali. Betul. Banyak orang yalah, Ingat nombor 1 tu adalah mengucap. Kau mengucap, maknanya kau dah sempurna dah Islam kau. Walhal dia punya rahsia di sebalik tu terlalu luas yang banyak orang terlepas pandangan. Sampai kalau nak buat podcast cerita tentang mengucap ni pun aku ingat sedap. 2-3 episod. Tak habis-habis kan. Okay, sebelum kita nak start ni, maybe korang ada apa-apa nak tanya ke? Ada apa nak tahu ke, nak tanya ke, nak faham ke? Nak tahu Dah tanya, confident tak lah jawab dengan soalan kau. Nak khusyuk dalam solat tu ni. Yang nombor 1 ni. Rukun Islam yang pertama ni ya. Rukun Islam yang pertama ni. Ni nak menceritakan khusyuk solat tu. Pasal apa boleh lari tu? Tu yang kita nak. Itu yang kita nak kena ambil tahu dan ambil faham tu. Sebab kalau ikut Allah Ta'ala, lari ni satu perkara. Lepas tu kita layan pula ingatan yang lari tu. Itu Allah Ta'ala kata celaka tu. Patutnya bila kita dah terlari tu, kita patut rasa takut tu. Ni tak kita macam ngelamun. Faham tak? Macam kita ambil benda tu macam tak ada apa-apa. Itu yang bahaya tu. Itu yang kita nak mulakan cerita pasal rukun Islam pertama ni. Okey, Ri, kupas sikit Ri. Rukun Islam pertama. 2 kalimah syahadah tu ni kau ikut ilmu umum lah. So 2 kalimah syahadah tu kalimah tauhid dan kalimah rasul. Kalimah tauhid ni macam mungkin ramai orang tak tahu lah kot. Atau mungkin ramai aku ingat orang tak tahu. Sebenarnya orang tahu kan. Sebenarnya syahadah ni pun 2 kalimah syahadah tu dia ada rukun dia. Dia ada 4 rukun kan. Kalimah satu kalimah tu dua rukun dia. So kalimah tauhid tu mengisbatkan zat Allah, mengisbatkan sifat-sifat Allah Ta'ala. So kalimah rasul ni pula apa kita yakin dan bersaksi lah yang apa yang Rasulullah buat tu kita nak jadikan ikutan. So satu lagi tu rukun tu aku tak ingat tu kan. So bagi aku macam 2 kalimah syahadah ni, 1 kalimah tauhid, kita tak mensyirikkan Allah Ta'ala,
Dan cara untuk tak mensyirikkan Allah Ta'ala tu dengan apa yang amalan-amalan yang Rasulullah buat untuk kita jadi ikutan. Itu fahaman basic bagi aku dalam 2 kalimah syahadah ni. Macam mana kita nak kaitkan dengan tadi yang khusyuk tu pula? Tadi Eri dah bagi pandangan ni lah tentang rukun Islam pertama kan. Dan tadi ada jugalah kru kita tanya pasal khusyuk solat kan. Maybe Zul boleh try kaitkan apa yang tentang rukun Islam pertama dan khusyuk solat, dan last kali apa yang kepentingan kenapa 2 kalimah syahadah ni dijadikan rukun Islam yang pertama, bukan nombor 5 ke nombor 4 ke. Mungkin Zul boleh cuba huraikan sikit. Konteks aku faham Okay. Dia bukan dia tak ada betul dan salahan. Konteks aku faham. Aku cakap atas dasar aku faham. Mengucap 2 kalimah syahadah tu sendiri adalah, itulah tanda kita membuat aku janji dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah. Itu aku janji kita, itu yang pertama. Tetapi aku janji kita, setiap pengakuan kita tu kita mesti kenal dengan Allah, kita mesti berkenalan dengan Rasulullah. Tapi nanti mungkin orang cakap, kalau dengan Allah Ta'ala mungkin kita boleh mengaji sifat 20, nak tahu, sebab Allah Ta'ala tu dia maha agung kan. Tapi dengan Rasulullah, dia kata Rasulullah ni satu manusia macam kita juga. Dan dia kata macam nak berkenal dengan Rasulullah. Rasulullah dah pergi meninggalkan kita ni 1400 tahun. Kan? So macam mana tu? Tapi kau ambil tiba pula kisah-kisah para wali yang selepas-lepas Rasulullah, yang berjumpa dengan Rasulullah, bermimpi. So bagi aku, aim aku semasa aku hidup, aku mesti berjumpa dengan Rasulullah. Amin, insyaAllah. Tak kira lah Rasulullah tu datang dalam mimpi ke. Biarlah orang cakap benda ni karut-marut, untuk korang karut-marut lah. Tapi aim aku, di ketika aku hidup, aku mesti nak berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sedar ataupun tak sedar. Biarlah Rasulullah tu sebelum aku meninggalkan dunia ni, dia dah confirm aku. Umat dia. Zul, you are my guy. InsyaAllah kan. Sebab apa? Kata macam nak tahu yang Rasulullah tu datang dalam mimpi kita, itu mana kau tak pernah jumpa, macam mana kau nak kenal Rasulullah tu? Nanti entah itu iblis ke apa ke mimpi. Kalau kata dalam mimpi, itu mainan tidur. Tapi aku pun diberitahu oleh seorang kawan, iblis ni dia diharamkan untuk menyerupai Rasulullah. Dia diharamkan untuk menyerupai Rasulullah, dan dia diharamkan untuk mengaku yang dia tu Rasulullah. Kalau dia buat benda tu, hancur lebur lah dia. Iblis, syaitan. So kalau ada satu sosok tubuh yang datang dalam mimpi kita yang mengaku, dia ada 3 cara, tak silap aku dengar daripada kisah para wali lah. Dia mengaku, dia kata ana Rasulullah, ataupun kita jumpa dalam keadaan ramai-ramai, orang bagi tahu yang tu Rasulullah ni dalam mimpi lah. Ada 2 itu betul macam tu. Itu betul. Kalau dalam itu dalam konteks mimpi lah. So aku aku tak pernah alami, tetapi aku ambil cerita-cerita para wali ni. Sebab apa kena ambil cerita para wali ni? Rasulullah sendiri bagi tahu, selepas daripada Rasulullah, para wali ni lah pewaris dia. Betul. Cuma dia selepas Rasulullah dah tak ada nabi, dia punya title tu dah tukar kepada para wali. Para wali betul. Para wali. So bagi aku, mengucap 2 kalimah syahadat ni adalah proses pengenalan kita dengan kita punya Maha Pencipta dan kita punya bos lah. Okay. Bos kita Rasulullah, atas daripada bos kita Allah Ta'ala. Kenal ni 2, macam mana cara kenal, macam mana cara kau rasa tu terpulang. Baru kita pergi nombor 2, baru khusyuk solat kita, baru betul solat kita. Apabila kita solat dah melakukan ibadah solat dengan kenal. Banyak kita solat ni sebab tak kenal lah. So aku dulu kecil-kecil disuruh solat. Faham tak? Kenapa solat tu tak melekat dekat di zaman sekarang berbanding solat yang zaman para sahabat, zaman Rasulullah? Kenapa solat diorang tu melekat, solat kita tak melekat? Sebab diorang solat dalam keadaan diorang kenal.
Tu pasal diorang kata solat ni ibarat macam painkiller diorang. Kalau kena panah ke time perang, solat sunat 2 rakaat, time solat tu kau cabut. Panah tu kan. Tak rasa. Pasal apa? Dah terputusnya hubungan dia dengan dunia, sampai rasa sakit pun dia putuskan. Itu dunia juga kan. Rasa sakit tu dunia. Dia putuskan. So tu pasal diorang punya solat tu power lah. Sebab diorang solat dalam keadaan kenal. Tapi memang orang cakap boleh lah. Mesti ada yang bercakap lah. Dan aku sendiri yang bercakap juga dulu. Diorang boleh lah. Diorang para sahabat, di ketika diorang solat tu, Rasulullah ada berdekatan dengan diorang. Diorang guidance diorang tu the best. Faham tak? Tu pasal lah aku sangat yakin di ketika aku hidup, aku kena jumpa Rasulullah. Amin. Guidance dia, macam mana nak jumpa, bagi aku nak jumpa Rasulullah ni, macam mana nak jumpa dia? Kau tak boleh direct jumpa dia. Kau nak jumpa Perdana Menteri, kau boleh direct ke jumpa Perdana Menteri? Kau mesti jumpa situasi dia dulu. Kau mesti jumpa dia punya bodyguard dia dulu, apa semua. So aku cakap, siapa yang paling dekat di masa sekarang ni dengan Rasulullah, kan? So aku pun kaji cerita Rasulullah bagi tahu para wali ni adalah berganti dia, kan? Ulama warisatul anbiya kan. Itu pewaris dia kan. Pewaris dia. So cari tahu siapa wali Allah, berdekatan dengan wali Allah ni. Tu kau contohlah nak jumpa ni kan, kadang-kadang ada bodek-bodek, bagi aku jumpa Anwar Ibrahim Perdana Menteri apa mat. Takkanlah nak jumpa Rasulullah kau tak boleh bodek sikit para wali tu kan. Yalah kan, berkat dia tu kan. Berkat dia, adab, cara macam mana. Diorang pun tak, para wali ni pun dia tak heran kau punya bodek. Betul? Dia tak heran kau punya bodek, apa kau punya duit berapa banyak kau bawa. Tapi itulah inisiatif kita. Tapi itulah inisiatif kita untuk dia je yang ada map ataupun ada kunci untuk membuka satu halangan, satu pintu antara kita dan Rasulullah. So jumpa para wali tu, ambil ilmu, belajar, ambil amal dengan para wali. Kena pergi berguru. Jadi itulah mana katanya kesinambungan antara rukun Islam pertama dengan khusyuk solat tu. Islam pertama kan dengan Islam kedua lah. Dan dengan khusyuk solat. Ya solat juga kan. Yalah tak apa. Tadi kan kru tanya macam mana dapat khusyuk solat. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan rukun Islam pertama tu dengan khusyuk solat tu kan. Jadi maybe kita nak, kalau kita nak tambah sikit, mana katanya 2 kalimah syahadah ni adalah perjanjian kita dengan Allah Ta'ala kan. Maknanya kata bila kita dah berjanji dengan Allah Ta'ala ni, kita kena laksana. Kalau kata kita tak laksana, jadilah kita orang yang munafik kan. Mana ciri orang munafik tu apa? Bila dia berjanji, dia dusta. Bila dia berkata bila janji dia mungkir, bila dia berkata dia dusta. Bila dia bersahabat dia khianat kan. Tapi je dah, mana katanya Mak Kilau. cerita Mak Kilau tu Ingat dialog dia. Dia apa? Dialog cerita Mak Kilau. Dialog cerita Mak Kilau. Okay. Yang waktu Misai tu. Siapa lah Misai tu? Tok guru dia. Tok Gajah tu. Bukan Misai yang ni. Siapa yang Misai tu, Sarjan Misai tu. Oh. Gerak khas tu. Kan dia yang Mak Kilau datang rumah dia. Mak Kilau kata Dia pengkhianat lah. dia pengkhianat, orang-orang munafik. Tu Mak Kilau bagi dialog tu. Ciri-ciri orang munafik, bila berjanji dia mungkir, bila berkata-kata dia dusta. Itulah ciri-ciri orang munafik. Lepas tu dia nak kena bunuh. Okay. Jadi itulah balik, kita ni dah ada perjanjian dengan Allah Ta'ala. Kita dah bersaksi dah, ya Allah, Engkau lah pencipta kami, Engkau lah Tuhan kami kan. Rasulullah, Engkau lah Rasul kami kan. Segala perbuatan dan tindakan kau itulah Allah sebagai tauladan kepada kami kan. Jadi itulah bila kita dah berjanji macam tu mana katanya kita kena laksana lah. Kalau kata kita hidup kat dunia ni jadi hamba Allah Ta'ala berdasarkan perjanjian kita yang kalimah syahadah tu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu. Jadi mana kata apa, bila kita dah berjanji tu kita kena laksana lah. Dan itulah yang kita akan persembahkan kepada Allah Ta'ala bila kita dah berpindah nanti kan. Tapi itulah balik, mana katanya orang ambil faham rukun Islam pertama ni sekadar mengucap di lidah saja. Macam
Borong kakak tua pun kalau kita ajar dia pun boleh mengucap. Tapi beza dengan kita, dia tak payah pegang amanah tu. Amanah tu dapat kat kita. Jadi kita ni sebagai pemegang amanah daripada Allah Ta'ala ni, hidup kita kat dunia ni adalah nak cari redha dia. Jadi tu nak faham kenapa ni adalah rukun Islam yang pertama. Jadi mudah-mudahan bila kita faham betapa ilmu dan dari segi ilmu dan amal beratnya rukun Islam pertama ni, kita akan lebih mengkaji dan menghalusi ilmu ni. Dan mudah-mudahanlah bila kita dah faham dan kita dah beramal, maka sempurnalah ibadah kita yang kedua daripada rukun Islam tu, yang kedua, ketiga, keempat dan kelima tu. Pasal apa? Dia macam mana pun dia mesti berbalik kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah kan. Jadi mudah-mudahanlah kan, bila kita dah ambil tahu pasal ni, menjadi satu ilmu yang manfaat, yang dapat membuatkan orang lebih berfikirlah, lebih cuba mendalami dan menghayatilah apa yang sebenar-benarnya nak ditekankan pada rukun Islam pertama. Itu amanah, sebenar-benar amanah Allah Ta'ala dengan kita kan. Jadi mungkin sebelum kita nak akhiri podcast ni, ada akhir kata daripada Zul, Heri berkaitan topik kita ni. Macam sama juga macam apa yang kau ingatkan lah. Bagi aku kesimpulan kepada semua ni, untuk kita lebih aware dan nak ada rasa curiosity tu untuk mendalami apa tu rukun Islam, barulah kita jadi orang Islam. Maknanya belum orang beriman lagi. So janganlah mengaku orang beriman lagi, barulah kita orang Islam. Kan, tidak menyekutukan Allah Ta'ala. So supaya kita lebih ambil tahu pasal agama kita, bukan kita lebih ambil tahu pasal benda lain. So agama kita tu lah nombor satu lah, untuk kita ambil berat dan ambil tahu. Sebab banyak lagi kita tak mendalami dan tak tahu. So kita kena ambil tahu. InsyaAllah. Betul? Kata-kata akhir. Kata-kata akhir dalam kesimpulan pada tajuk kita hari ni, rukun Islam. Bagi aku, apa pun kita buat dekat atas muka bumi ni, yang Allah bagi kita peluang ni, selalu dahulukan Allah Ta'ala. Jangan dahulukan usaha kau, jangan dahulukan ilmu kau, jangan dahulukan apa-apa selain daripada Allah Ta'ala. The good result will come. Walaupun result tu, kalau kau dahulukan Allah Ta'ala, walaupun result tu bukan result yang kau nak, tetapi kalau kau dahulukan Allah Ta'ala, itulah result yang Allah nak. Itu yang terbaik untuk kau. Yakinlah, Allah Ta'ala tu dia sangat menyintai hamba dia. Walaupun kau rasa kau terluka, tetapi terluka itulah yang terbaik yang Allah Ta'ala tentukan untuk kau. So jangan lupa Allah Ta'ala dan jangan lupa dekat Rasul kita. Sebab Rasul kita banyak berkorban, dia nak menyampaikan Islam kat kita. Terlalu besar pengorbanan dia, tak boleh dibandingkan dengan engkau punya pengorbanan yang kau lakukan atas muka bumi ni. Tak sama besar dengan pengorbanan yang Rasulullah lakukan sampai Islam tu 1400 tahun sampai kat kita. Sebab Islam tu adalah cahaya di dalam kegelapan. Untuk podcast kita. So untuk akhiri podcast kita, kita nak ucap terima kasih sekali lagi kepada penaja Raise My Goal yang dah taja RM Podcast, dan kepada viewers, kepada siapa yang nak jual surat pajak dan emas pakai, boleh hubungi tim Raise My Goal di laman web Raise My Goal dan semua laman media sosial Raise My Goal. Akhir kata dari saya, terima kasih kerana dah menonton sehingga akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.